Penduduk sekitar Lembah Kelang gemar kemarin apabila ternampak pembentukan formasi seolah-olah keris di langit diikuti dengan gegaran kuat. Keadaan ini dikesan berlaku di Cyberjaya, Putrajaya, Puchong dan Sijangkang ketika hujan lebat. Beberapa kawasan perumahan menjadi kecoh apabila banyak sistem penggera kereta berbunyi ketika kejadian. Video itu turut dikongsi beberapa pihak di media sosial hingga menjadi tular. Malah ada netizen mendakwa berlaku gegaran yang kuat kira-kira jam 8 malam diikuti petir sabung menyabung yang agak panjang dan luar biasa. Bagaimanapun tiada laporan gempa bumi dilaporkan pihak berkuasa.